Sebelum korang menonton, jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Terima kasih. Baru-baru ini, Datuk Seri Izlan Yusof ada membuat majlis ringkas untuk mengumumkan kepada wartawan dan sahabat tentang dirinya yang akan mengakhiri zaman suluh dengan wanita Serani yang berusia 29 tahun dikenali sebagai Natasha Rosa pada 12 Disember ini. Manakala di laman Instagram miliknya, dia berkongsi, namun Datuk Seri Izlan Yusof enggan mendedah sepenuhnya wajah bakal isterinya di laman sosial. Mari kita lihat komen para artis dan netizen di ruangan komen. Admin juga ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Izlan Yusof. Semoga majlis berjalan dengan lancar dan berbahagia hingga ke akhir hayat. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih.